Okay guys, hari ni kemarin saya balik guys. Sebab hari ni saya sakit tonsil. Tapi tonsil saya kian membaik semula dan saya beli makanan ikan. Dan ini yang specialnya. Saya beli ikan juga guys, tapi seekor lah. Seekor pun, tapi ini ialah ikan Oscar. Jadi kita ambil ikannya. Okay guys. Ni ikan mas tu tu kuru-kuru guys. Jadi kita ambil si ikan. Okay ni guys. Ini ialah ikan Oscar. Dia ada Oscar albino, ada Oscar hitam. Ni dia. Dia terbuka. Okay, sebab harga terlalu mahal beli satu, tak nak beli dua. Dia ada pasangannya. Jadi jom kita letak dalam kolam. Okay guys, tadi dah lipas kan. Ini dia. Jadi sekarang ni saya nak jadi masih ada kat situ. Kau kan nak jadi ikan predator tau guys. Dia tak takut tu. Tak takut. Jadi saya nak bagi makan pun, nak cari tu bekas makan ikan itu. Tunggu je guys. Jadi ikan Oscar ni nak jadi ikan predator tau. Jadi risau kalau campur banyak nanti dia menguasai tank ni pula. Jadi dia lari sorok bawah batu tu. Jadi tu tak apalah. Naknya kuru-kuru tadi mungkin dia dah pergi ke bawah ni. Kayu tu sebagai tempat basking area tu tau. Basking area tu apa? Tempat dia akan bersandar. Okey. Jadi saya akan buat video bagi makan dekat ikan pula ya kan nanti. Kita jumpa untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.